Assalamualaikum kawan-kawan, selamat tengah hari. Menu kita kali ini adalah masak ikan bawal emas, masak asam Jawa cara orang zaman dulu-dulu. Okey, ini resepi arwah mak saya, dia selalu masak pada tahun 1960-an dan 70-an. Okey kawan-kawan, biasanya kalau orang dulu-dulu diorang menggunakan ikan sepat, ikan puyuh dan juga ikan haruan. Kebiasaannya lah. Okey, kita lihat bahannya. Serai diketuk, halia dihiris, bentuk batang mancis, bawang besar ataupun bawang merah kita hiris nipis-nipis. Mula-mula kita panaskan minyak dan kita tumislah halia, bawang dan juga serai sehingga kelayuan dan berbau wangi. Selepas tu baru kita masukkan air secukupnya lah, terpulang nak berapa banyak kuah yang kita buat. Okey, sebab masak asam Jawa kita gunalah paste asam Jawa ya. Kalau nak lebih masam kita letak 3 sudu besar. Kalau tak suka terlampau masam boleh letak 2 sudu besar sahaja. Okey, macam saya ni, saya nak buat kuah dia lebih dan suka pekat, saya letak 3 sudu besar paste asam Jawa. Okey, kita tunggu sehingga kuah ni mendidih. Okey, agak-agak sudah mendidih, kita masukkanlah bawang merah dan juga bawang putih yang sebiji-sebiji. Sedap tau bila kita makan nanti. Kita tunggu sehingga bawang tu betul-betul masak ya, dia empuk ya. Okey, kita masukkan gula pasir. Anggaran 2 sudu besar ya gula pasir. Biar kuah ni dia kena ada rasa masam, manis. Okey, kita masukkan sebuah perasa. Seterusnya kita masukkan sedikit saja garam. Okay, garam tu biar sedikit dulu, nanti kita rasa. Kalau tawar barulah kita tambahkan lagi garam. Okey, kita tunggu sehingga bawang yang bulat-bulat seketul-seketul tu empuk ya. Okey kawan-kawan, kita kacak-kacak, kita lihat-lihat bawang kita sudah pun masak ya, sudah empuk. Bolehlah kita masukkan ikan goreng. Okey, yang ni saya menggunakan ikan bawal emas. Okey, kita bolehlah masukkan cili akar ataupun cili Thai berwarna merah dan hijau. Okey, yang ni saya letak cili besar berwarna merah dan cili akar berwarna hijau. Okey, bolehlah kita rasa kuah tu ya. Dia kena ada manis-manis tau. Ada rasa manis, masam sudah semestinya lah. Kena ada rasa garam-garam sedikit. Kalau pedas tu bila kita gigit cili, barulah pedas ya. Kalau kita tak gigit cili tu, tak adalah pedas. Okey kawan-kawan, nampak gayanya dah masak. Okey, kawan-kawan boleh guna ikan kembung pun boleh ya, ataupun ikan tenggiri pun boleh. Okey kawan-kawan, kita bolehlah tutupkan api dan kita hidang. Okey, ini adalah menu orang dulu-dulu ya, masa tu Cik Yas sekolah rendah. Okey, tahun 60-an Cik Yas sekolah rendah. Arwah ibu selalu buat ikan sepat masak asam Jawa, memang sedap. Makan dengan nasi putih yang tengah panas-panas tu kawan-kawan. Satu jenis lauk ni pun sudah cukup.
Alhamdulillah. Okey, terima kasih kerana sudi menonton video ini sehingga selesai. Jumpa lagi di video yang akan datang. Bye.